Berita viral hari ini. Pihak PDRM terima 73 laporan kes 6 kaki tangan termasuk 3 penyampai radio persenda agama Hindu. Melalui video yang dimuat naik di TikTok pada 4 Mac 2025 bertajuk Well Well. Saudara, bagi saya lah, ini pendapat peribadi saya, maaf orang India, bagi saya ni kesilapan yang kecil saja. Sebab bukan semua rakyat Malaysia tahu pun Well Well tu adalah laungan agama ataupun tak. Saya pun baru tahu hari ni lepas kes ni viral. Jadi, saudara dan saudari, saya cuma ingatlah satu penulisan daripada Karl Marx yang bertajuk Critique of Hegel's Philosophy of Right yang dikeluarkan pada tahun 1844. Secara ringkasnya, Marx ni, dia berpendapat mengatakan isu agama ni akan mengalihkan perhatian masyarakat dari realiti penindasan yang mereka alami di dunia yang nyata. Jadi rakyat perlu faham kenapa kes ini dapat liputan yang meluas dan sengaja diviralkan hari-hari. Benda mudah saja kalau mereka ni salah. Siasat lepas tu dakwah lah. Tak perlulah sampai 3-4 hari nak bincang secara terbuka. Ini dinamakan sebagai mengalih perhatian masyarakat daripada isu utama yang sepatutnya dibincangkan berkenaan dengan isu beras beras putih tempatan sampai hari ni kita tak tahu lepas ke mana, harga barang, kerajaan gagal, dan benda ni semua tidak lagi menjadi fokus utama rakyat kerana rakyat sudah kecanduan isu agama dan bangsa. Jadi berhati-hati daripada agenda memanipulasi pemikiran rakyat. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju ataupun tak dengan apa yang saya cakap ni?